Warna pink kot. Warna pink. Tahu kalau lelaki pakai pink, maskulin tau. Teruja ke tak? Akanlah. Akan teruja. Okay guys, konten Moda Mocha kita diteruskan. Di mana dalam video yang lepas kita memang literally baru sampai, tapi aku terfikir sesuatu tau. Aku nak pergi buat surprise anak aku sulung dengan yang nombor 2 ni. Dia baru balik sekolah, baru balik Koku hari ni, hari Selasa. Kita nak try ambil guna motor Moda Mocha ni. Nak try tengok reaction dia orang. Dari segi motornya, dari segi colour je. Tengok. Aku suspect yang nombor 2 tu. Yang nombor 2 tu dia memang marah betul kalau aku beli-beli warna pink ni. Jadi sekarang kita nak try tengok. Ni helmet setting dia orang lah biasanya. Tu try susun lah. Tengok. Boleh susun tak at least? Kat sini kalau susun benda ni. Asal pandai sebab dia pakai Vespa. Boleh tutup tak? Sangkut. Jadi tak apa. Nanti kita tengok sebab nanti kita dah order dah box dia. Okay, cuba try satu je. Okay. Satu boleh lah kot tak? Okay, satu boleh. Satu lagi sangkut dekat depan lah. Kan ada tempat sangkut ni. Kalau tak nak sangkut boleh ikat sini betul? Macam itu kata. Alright. Jom kita buat surprise yang pertama. Let's go. Di kesempatan itu kita nak kena isi minyak juga sebab minyak dia ni memang dapat kusyung. Nampak? Minyak dia kosong. Kita punya kilometer dah 0.9 kilo. 900 meter lah. Odo 900 meter jadi jom kita isi minyak nak try tengok full tank dia berapa. Ayo kita surprise. Okey. Adalah pick up dia, boleh lah. 110 punya pick up lah. So jom kita nak try tengok isi minyak yang pertama daripada berkelip-kelip Moda Mocha 110 ni. Berapa liter, berapa ringgit. Okey, bismillah. Should be dah penuh. Okey, so far 4 liter. 4 liter je RM13 per isi lah. Okey, dah full. Let's go. So far aku bawa ni okey lah. 70-80 boleh dapat. Lancar jugalah. Vibrate okey. Tapi so far daripada tadi bawa ni 3-4-5 orang lah senyum-senyum aku. Mungkin dia jarang nampak lelaki maskulin bawa motor warna pink kot. Tapi aku rasa nak kena tambah jugalah ruangan kat sini yang boleh letak telefon yang bertutup berkunci kan. Sebab macam kosong kan. Kalau nak kata boleh letak telefon sedap sikit lah. So far naik bukit 70 boleh dapat okey je. Tak rasa rest pun enjin. Rasa macam okey, lancar je. Tak rasa pemerah pun. Cuma aku risau lah kalau ada lubang-lubang ni, takut terlompat lah. Sebab ada feeling sikit lah. Feeling rasa macam keringanan. Mungkin sebab aku dah biasa bawa motor-motor yang berat. So ada rasa yang aku tak biasa lah. Rasa macam takutnya lah macam tu. Okey. Dah nak sampai. Kita park tepi-tepi sikit bagi kita tak nampak. Kita tengok reaksi dia. Sini dia tak nampak dulu. Cuba teka. Kereta baru. Kereta tu. Cuba teka. Biru. Cuba teka. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Tak. Tak okey. Asal tak okey? Untuk siapa ni? Asal tak okey? Okey. Okey. Okey ni? Boleh lah. Asal tak okey? Warna pink kot. Warna pink. Pink lah best macam helmet. Nanti papa kikir balik helmet ni jadi warna pink. Boleh? Tak boleh. Okey lah ni, bersyukur. Air? Helmet air? Ada kat dalam ni. Okey. Boleh Kau tim Motor papa beli kat mana ni? Jauh perjalanan tau papa nak beli. Untuk ayah dengan abang. Okay, lagi kita buat surprise mama pula tau. Tahu? Boleh? Tada. Muat ke? Okey, tutup. Yap. Oh, beg boleh tapi kena impit lah. Okey Senyum sikit. Style. Bagi abang pakai beg adik. Alah, pink lah style. Tahu kalau lelaki pakai pink, maskulin tau. Macam jantan lah, betul-betul lelaki sejati. So macam ini lah kalau naik bertiga. Sempit juga. Boleh ke belakang? Tak, kat depan ni dia jatuh. Oh, depan ni sebab licin lah, sebab seat ni. Kita buka. Tak payah. Tak payah buka? Tak payah. Air tahan. Tahan. Tak nak berhenti. Jangan. Siut je.
Ayan tak nak tunggu lama. Dia nak sugak lama. Dia takut kawan dia nampak. Apa nak malunya? Macam tak malu lah. Boleh? Boleh. Ya, pergi sekolah pagi-pagi macam ni lah. Tak adalah, kena rap dulu. Ha? Kena rap warna biru dulu. Abang memang boleh warna pink sebab nak warna pink. Motor hitam apa lagi luas. Yalah. Hei. Nanti motor hitam jual pakai motor ni je lah ke sekolah. Ada. Adik rasa mama akan teruja ke tak? Akanlah. Akan teruja? Ke dia akan tak suka? Suka lah warna pink. Ha? Tak rasa mama suka sebab warna pink? Tapi rekod guna Instagram Ultra ni function tu. Dia boleh macam sebab dia ringan, tak risau sangat. Cuma audio lah, hopefully audio dapat capture sebab memang pakai mic dia je. Alright? Alright. Alright. So macam ni lah kalau naik bertiga. Oh. So macam mana Ayan, okey? Okey lah. Okey lah. So boleh kita pagi-pagi hantar naik main? Tak. Why? Dia tu dah beli. Untuk Mama. Ha? Untuk mama. Papa baru nak jual Forza pakai ni je. No. No? Okey tak pengalaman first naik motor ni? Okey. Okey. Okey ke tak okey? Betul-betul lah. Dan kaki lengan lah. Kaki lengan Sebab apa? Sebab dia punya tempat letak kaki belakang. Abang cuba duduk. Beg letak dulu. Dia punya tempat letak kaki untuk orang belakang adalah dekat sini. Jadi papa ada order tau. Nanti pasang kat sini, nanti dia akan terkeluar kat sini. Jadi boleh letak macam ni. Tapi nanti sampai lah. Tapi sekarang jadi kalau orang kata macam dia tolak ke belakang, dia punya kaki dia terpaksa menegak sampai depan. Dia tu motor ni obviously kecil lah. Jadi dia punya floorboard tu tak besar untuk 3 orang. Naik 2 orang mungkin okey, 3 orang mungkin kurang selesa sikit lah. Lepas tu untuk first impression, kalau naik seorang okey, naik 2 orang masih lagi okey. Naik 3 orang tu dia dah mula rasa yang motor ni agak dipaksa sikit. So kalau anda kata jalan yang landai okey boleh dapat 60, 70, tapi bila jalan yang membukit sikit tu 50. 50 tu dia rasa macam flat, dia macam dia dah tak boleh nak pergi lah. Itu kalau naik 3 orang dengan budak-budak 2 orang lah. Budak 2 orang, dewasa seorang dia akan rasa macam tu lah. Tapi kalau setakat nak santai-santai untuk motor ni definitely a town bike lah. Taman punya bike lah. Tapi for the looks okey lah, nampak? Kan? Jadi nanti motor ni papa akan simpan untuk abang adik besar nanti pergi kat universiti. Jimat. Nampak? Kecil jadi dia tak boleh nak rempit-rempit motor macam ni kan. So kita tunggu mama balik. Kita surprise mama dia pula. Jom.